رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا. Oh buruk mana saya makan kedai tahu sudah tu mana. Tak tahu sudah kedai mana. Saudara dah ada sahut ni. Buruk mana cerdas ya. Tahu sudah tu mana. Tahu si mana dah. Mana dah tu? Ada barang Ada barang Woi. Kiu. Ada barang Barang Datang ni pula Kiu. Ada barang Kiu. Ada barang Kiu. Assalamualaikum bawah. Salam. Mau cari natang apa bagi-bagi butir Mau puasa tau? Boh, aja asyik boh. Kejap boh. Dah sahur dia boh. Kejap boh, asyik boh. Wah, natang ni dah ada puasa minta nasi dengan aku. Ya, aku cari. Bodoh natang bodoh bodoh. Kejap boh, asyik dekat boh. Kejap boh, asyik apa buruk ni. Kejap boh. Wah, sabar ni tak asyik semua Wah, ada pasti boh. Pasti ada pasti. Nak tak mana dia musuh. Ya, ambil ya. Wah, natang ni ada minta nasi, lepas tu minta plastik tau. Ya, aku cari. Minta banyak ada plastik kecil. Ada plastik ni. Alah, suruh tu plastik tu. Biar, ambil ya. Mu jangan metik kau kau. Apa ya? Oh, nasi dia dah makan itu lah. Lauk dia dah, gitu lah. Katong. Oh, dah sih makan lu ah. Oh, dah. Oh, dah kau. Ayah ada nasi dia dah kau. Dah. Kiu. Ada yang kita lepas, ada yang kita simpan. Ku menuju ke depan, menuju dengan lekas. Tuan. Ya. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Hari ni kita ada operasi menangkap orang tidak berpuasa Tuan. Jadi, di mana kalau lokasi orang tidak berpuasa tersebut? Lokasi yang saya dapat ada di sekitar sini sahaja. Okey, baik. Jadi, operasi untuk menangkap orang tidak berpuasa tu bila tu? Sekarang Tuan. Jom ikut saya. Okey, baik. Pasti datang sang saka biru, kami akan menang. Mana boleh berserah, mana boleh mengalah. Hai, mana orang ni, Cik? Saya rasa dekat situ. Yakin ni? Ha. Okey, jom. Kita pergi. Okay. Cik. Ya? Saya rasa inilah tempat dia yang mereka tak berpuasa tu. Macam dia ni, bau sedap ni lauk ni. Oh, lauk ayam merah. Mana? Jom. Sedapnya ayam. Oh, kuku. Bunyi tu. Saya rasa inilah orang yang tak puasa tu Cik. Dia tersebut. Saya ada satu. Kalau mana dia tu, balas, itulah dia tak puasa. Macam mana tu? Dia balas. Betul lah ni. Jom kita sebut. Jom. Oh, mana dia? Oh. Hai, mu ni?
aku dah puasa. Aku dah tahu tadi. Oi, Nak lagi mana? Nak puasa? Dah rasa. dia mau beli nasi mana ni? Aku duduk depan aku boleh tak tahu. Cakap Malek. Tak tahu. Dia mau beli nasi, dah lah dah puasa. Tak ajak aku pula. Salah tu cik. Kalau kau duduk sekarang. Duduk! Duduk. Kau dah lah tak puasa. Aku nak ceramah kat kau sikit. No. Kita ni kalau boleh kan, dalam bulan puasa ni kita berpuasa. Sebab dalam Islam tu puasa wajib. Dalam Al-Quran pun dah cakap dah, puasa ni wajib. Kita kena puasa bulan puasa ni. Dari bulan puasa ni jugalah kita akan dapat pahala kalau kita berpuasa. Oi, mbah. Ah, Menawak pergi ni. ambo. Sabar. Sabar. Dok gini lah. Jom kita pergi surau main-main taubat dulu. Ya. Bangun. Mak, berani lari tak? Kamu nak pergi balai. Aku baca pergi surau malam orang pergi. Ambo. Lalu, Surah. tinggal lagi kali lagi. Aku nak pergi balai pun. Ambo. Mari kita pergi. Mari. Enggak. Jual nasi jadi apa enggak? Jaga saya. Hai, suka. Menghadapi hukum negara, melawan siapakah musuh bujana. Tak kira maka dan atau punakah, mendaulatkan maruah bangsa. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku. Kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu.